semua. Nama saya Aini Natasha binti Muhammad Asri. Nombor kad matrik saya I25108242. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatma Aini binti Muhammad Ismawi, bernombor matrik I25108161. Hai, nama saya Nina Amalina binti Muhammad Sfizal. Nombor kad matrik saya I25108327. Hai, nama saya Hasna Afiqah binti Asbullah. Nombor matrik saya I25108204. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami di sesi temu bual Ujana Buku pada hari ini. Saya moderator anda iaitu Aini Natasha. Jadi hari ini kita ingin mengupaskan tentang buku Susahnya Hidup dengan Manusia yang penulisnya adalah Akif Basri dan juga Asim Hatta. Jadi buku ini sangat menarik kerana buku ini berkait rapat dengan kehidupan manusia. Seperti kita tahu, kita pergi luar kita akan berjumpa dengan manusia, betul tak? Yes, kita akan jumpa dengan pelbagai ragam manusia dan dalam masa sama kita dapat tahu cara berinteraksi dengan manusia, pewatakan manusia. Sebab kita akan tahu macam mana manusia tu pandangan dia, cara dia. Kadang-kala juga manusia ni penat kita nak melayan sebab pelbagai kerana pewatakan dia berbeza-beza. Ada manusia yang letih dengan perangai kita dan kita pun letih dengan perangai mereka sendiri. Jadi bersama saya, Aini, moderator anda dan juga 3 panel jemputan kita yang terkenal, iaitu siapa? Jadi hari ini kita bersama 3 orang panel yang terkenal, iaitu panel yang pertama adalah Fatma, panel yang kedua adalah Amalina dan panel yang ketiga adalah Ika. Cantik-cantik ya hari ini semua. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aimi. Secara ringkasnya, buku Susahnya Hidup dengan Manusia ni menceritakan cabaran dalam berinteraksi dengan orang lain. Buku ni juga sertakan contoh sebenar realiti dalam hidup kita ni, di mana berhadapan dengan orang yang tidak faham perasaan kita, dengan konflik persahabatan, dengan kesalahfahaman dalam berkomunikasi. Gaya bahasa buku ni sangat santai dan penuh makna dan mudah difahami. Penulis ingin bagi tahu kepada pembaca di mana masalah tu bukannya datang daripada orang lain je, masalah tu juga datang daripada diri kita sendiri. Buku ini juga mengajar kita untuk terapkan nilai empati, sabar, memahami orang lain, kejujuran dalam memahami perasaan orang lain. Menarik ya buku ni, panel yang pertama kita. Betul. Saya rasa macam tak sabar rasa nak membaca buku ni. Sebab banyak isi kandungan yang melibatkan kehidupan seharian kita. Seperti macam panel pertama kita cakap tadi, empati dan juga persekitaran, pewatakan seseorang manusia itu sendiri. Dari situlah kita mengenal macam mana pewatakan manusia. Sebab manusia ni berbeza-beza wataknya. Banyak ragam. Ya betul. Okey, baiklah. Saya akan bercerita tentang penulis buku yang bertajuk Susahnya Hidup Jadi Manusia, kan? Okey, saya akan kenalkan 2 penulis, iaitu yang pertama Akif Basri. Okey, Akif Basri ni background dia dari UIAM. Okey, kiranya dia ambil course psikologi, pecalang-calang orang. So, dia punya pengalaman ataupun alur cerita dalam buku tu kiranya dekat dengan jiwa anak muda. Betul-betul. Sebab dia punya follower pun not bad lah dekat TikTok, kan? Okay, so buku ni dia mengisahkan tentang dia macam berkait dengan emosi, hubungan dan juga orang kata dari segi rohani kita pun termasuk juga dalam buku ni. Kiranya buku ni berkisahkan tentang kehidupan kita yang macam panel 1 cakap tadi dan moderator kita. Okay, yang kedua iaitu Asim Hatta yang merupakan dia juga penulis dan juga penceramah motivasi. Saya rasa Asim Hatta ni juga merupakan seorang yang popular juga dan banyak pengalaman hidup dia dan dia pun cuba untuk sampaikan dengan bahasa yang mudah difahami. Sebab budak muda sekarang kalau cakap bahasa yang macam psikologi sikit dia dah tak baca, dah malas baca buku tu. So dia guna bahasa yang mudah lah, bahasa santai, so yang mudah untuk disampaikan. Betul. So untuk tarik perhatian orang. So tu je lah yang saya boleh cerita. Maknanya gabungan 2 penulis ni memang
banyak ni lah. Banyak orang kata dia banyak gabungan dari segi rohani, emosi, hubungan semua. Terima kasih kepada panel kedua kita kerana berkongsi tentang penulis yang terkenal iaitu Akif Basri dan juga Asim Hatta. Ya, sungguh menarik dalam cerita daripada buku ini. Jadi untuk panel yang ketiga kita, apa pendapat awak pula? Terima kasih kepada Cik Aimi selaku moderator kita pada hari ini. Bagi saya, secara mendalam isu tentang buku ini ialah kesukaran manusia untuk memahami manusia lain. Macam kita nak faham orang tu tapi orang tu pun tak faham kita. Macam tu. Walaupun kita duduk dalam dunia yang sama, persekitaran yang sama, tapi tetap juga orang tu macam susah untuk terima perangai kita. Kita pun mungkin susah untuk terima perangai dia. Penulis juga membincangkan tentang bagaimana emosi, ego, komunikasi yang salah faham ni ialah punca utama dalam konflik ni lah. Buku ni juga mengajar bahawa setiap manusia ni berbeza. Ada yang perangai macam tu, ada yang perangai macam ni. So kita nak terima tu susah lah. Dan juga kita ambil masa yang lama jugalah untuk kita kenal antara satu sama lain. Betul. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Jadi betul lah, sebab sekarang pun macam kita tahu berbagai-bagai ragam manusia sekarang ya. Ada yang okey dengan kita, ada yang tak okey dengan kita. Dan kita nak bersama dengan seseorang tu pun bukannya hari ni kenal terus dah boleh bawa diri bersama-sama. Ya betul. Tapi makan masa yang lama untuk kita mengenali perangai, watak dan cara interaksi seseorang itu sendiri. Dalam buku Susahnya Hidup Dengan Manusia ni, penulis menekankan tentang toksik. Seperti kita sedia maklum, sekarang ni pelbagai manusia yang toksik. Seperti toksik kawan, suka peli memeli, tak boleh tengok orang lebih daripada dia ya sekarang ni. Susah juga dia orang cantik sebenarnya ni. Lepas tu yang kedua dari segi family, ada yang tikam belakang, adik-beradik pun boleh jadi bergaduh. Betul tak? Betul. Okey, dan last kali dengan kawan-kawan yang rapat lah. Kawan-kawan rapat. Even suami sendiri pun korang jangan percaya 100%. Jangan letak Percayaan tu tinggi lah. Sebab dia kan orang luar. Betul. Orang macam family pun boleh tikam, takkan orang luar tak boleh. Dia kata susahnya hidup dengan manusia ni memang manusia. Kita semua manusia biasa. Semua orang boleh buat silap. Semua orang ada melakukan kesalahan kan. Jadi dengan baik macam mana pun kita dengan dia, lama macam mana kita kenal dengan dia pun tak semestinya dia memang sedia dengan dia pun tak semestinya. Betul. Yes. Buku ni juga dia menceritakan cara untuk kita kawal emosi. Kawal emosi kita untuk berhadapan dengan orang-orang toksik, dengan kawan-kawan yang toksik kan, dengan orang sekeliling kita, dan ajar kita untuk tetapkan sepadan antara kita dengan orang. Supaya kita ni tak jadi apa orang kata istilah sekarang ni people pleasure. Okey, betul. Itulah istilah people pleasure kan. Dengan cara ni kita boleh kekal tenang lah berhadapan dengan orang dan tak menjejaskan mental kita sendirilah bila berhadapan dengan orang. Terima kasih kepada panel yang pertama kita. Baiklah, macam mana pula pendapat panel kedua kita? Boleh kemukakan jawapan anda? Mestilah. Okey. Bagi saya, pendapat saya sendiri, saya kan dah cerita tentang penulis tadi, iaitu Akif Basri dan juga Asim Hatta kan. Okey, buku ni dia menekankan tentang self-care orang kata saya bagi bahasa yang mudah lah. Zaman sekarang ni dia macam lebih kepada nak jaga hati orang. Dia tak kisah pun hati dia sendiri. Even dengan kawan dia pun dia sanggup beralah kan. Sebab semua orang kita tak tahu tahap ego dia macam mana. Okay. So saya rasa bagi pendapat saya lah. Okay. Kita kena jaga emosi kita dulu before kita hadap. Before kita hadap toxic people ni. Sebab kalau kita tak boleh nak handle, kalau kita baran, dia baran. Sama-sama berapi lah. Tak selesai masalah lah nampaknya. Okay. Kena betul asal lah. Kita kena ada people pleasure tadi kan yang Cik Aini cakap tadi tu. Betul lah. Betul. So kita kena ada common sense juga dan paling penting emosi kita. Jangan sampai kita lost diri sendiri sebab orang lain. Betul, saya setuju sangat pendapat dan jawapan daripada panel kedua kita. Sebab yelah, kita kena jaga diri kita dulu, emosi diri kita dulu. Yes, sebab emosi kita, apa-apa kita kena buat, kita kena letakkan diri kita dulu yang pertama. Betul. Jangan terlalu fikir perasaan orang. Perasaan kita siapa nak fikir kalau bukan diri kita. Jadinya saya sangat setuju. Bagaimana pula untuk panel ketiga kita? Terima kasih kepada Cik Aimi. Bagi saya,
menariknya buku ni tak cuma cakap pasal marah ataupun menjauh lah. Ia juga ajar kita untuk memahami perspektif orang lain. Contohnya kita pun kenalah faham dia. Lepas tu dia pun kenalah faham kita. Macam komersen lah antara satu sama lain. Gitu. Kalau tak ada komersen tu, macam mana kita nak menjalani harian kita, macam mana kita nak sesuai dengan diri kita, macam tu. Contohnya macam ni. Kalau keluarga kita sendiri yang suka kritik, kita biarkan je, kita dengar je. Asal jangan ambil hati, kita boleh nak ambil hati, tapi jangan macam macam mendownkan diri sendirilah. Tak boleh nak buat apa-apa kan. Betul-betul. Lepas tu kita kena jaga juga emosi kita, perasaan kita. Jangan sampai nak jaga hati orang tu, emosi kita pun terganggu, jadi macam depress lah benda tu. Gitu. Baiklah, saya sangat sokong dengan jawapan panel ketiga kita. Terima kasih atas jawapan anda, dan bagi pendapat saya betul. Sebab apa? Sebab walaupun apa pun jadi termasuk family ke ataupun kawan-kawan baik kita sendiri memeli ke mengata ke, kita diam. Biarkan sahaja. Sebab nak tutup mulut orang ni bukan mudah. Bukan mudah. Jadi biarkan, kawal emosi kita, dan juga pekakkan telinga, butakan mata. Istilah orang cakap. Pekakkan telinga, butakan mata. Yes, betul. Ya, dengan cara ini pun boleh jadikan cara strategik ya, untuk lebih kita mematangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Okey, bukan itu saja. Ia akan juga selamatkan mental kita dan juga selamatkan emosi kita untuk hadap pelbagai ragam manusia sekarang. Terima kasih. Sekarang saya ingin dengar daripada setiap panel, apakah ilmu ataupun kesedaran baru yang anda peroleh selepas membaca buku Susahnya Hidup Dengan Manusia ini? Untuk panel pertama kita, apa yang awak memperolehi daripada buku ini? Bagi saya, tak semestinya lah pengajaran yang saya dapat lah. Bagi saya, tak semestinya kita nak suruh orang faham kita. Benda tu tak salah pun. Orang tak memahami kita tu tak menjadi satu kesalahan besar pun. Sebab yang penting, cara untuk kita kawal reaksi kita, cara untuk kita kawal emosi kita dalam menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan konflik yang berlaku masa tu. Sebab bagi saya, situasi pergaduhan macam mana sekalipun, konflik tu besar macam mana sekalipun, semuanya akan dapat diselesaikan. Akan ada satu jalan penyelesaian yang mudah bila kita tenang, bila kita berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik dalam menyelesaikan satu masalah tu lah. Jadi bagi saya, walau macam mana sekalipun, kena tenang, kena berhadapan dengan masalah tu, dan orang kata clear lah, kosong-kosong kan, macam tu. Betul, saya setuju sangat. Sebab apa, kita walaupun apa pun terjadi, masalah tu kita kena tenang dan juga kita kena profesional. Lagi-lagi dalam bekerja, reaksi muka pun salah satu juga. Kita kena jaga air muka kita. Sebab apa? Sebab daripada air muka kita lah orang boleh tahu apa isi dalaman hati. Dah boleh detect dah sebenarnya muka korang tu. Betul. Jadi terima kasih untuk panel pertama kita. Sekarang panel kedua kita, apa ilmu baru yang awak dapat dalam buku Susahnya Hidup Dengan Manusia? Bagi saya, apa yang saya dapat dalam buku ni adalah tentang emosi je sebenarnya. Sebab emosi manusia ni kita susah nak faham. Even macam moderator kita cakap, yang kita dah boleh detect kan, someone tu tengah sedih ke, happy ke, excited ke. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada je yang sorokkan kesedihan tu melalui dia punya cara dia happy go lucky ke kan. Kita tak tahu sebenarnya apa dia tanggung. And kadang-kadang orang yang kasar pun kita tak tahu sebenarnya dia bukannya dia tak berniat pun untuk contoh kita setengah orang kita macam judge orang kan. Kalau orang cakap kasar sikit, dia ni asal baran ni asal ni sebenarnya yes, kita tak tahu apa yang dia dah hadap kan. Sebab kadang-kadang kita perlu letak kita macam muhasabah lah. Kalau aku kat tempat dia macam mana? So kita kena muhasabah diri sendiri. Dan emosi tu tadi lah, saya rasa penting. Setiap manusia kita kena jaga. Okey, terima kasih untuk panel yang kedua kita. Bagaimana pula pendapat panel ketiga kita? Boleh awak simpulkan ataupun boleh awak ceritakan idea yang baru dalam kalau pendapat saya, ilmu baru yang saya dapat dalam buku ni, macam kita kena belajar lah untuk menerima perbezaan manusia sebagai ujian kehidupan kita lah benda ni, macam tu. Lepas tu kita juga kena memperbaiki diri lah. Kalau macam kita ni suka menghina ke, mengkritik ke, better kita kena perbaiki diri lah. Sampai bila kan nak jadi macam tu, gitu. Lepas tu kalau boleh kita janganlah judge orang, sebab kita tak tahu apa yang dia rasa, apa yang dia hadapi, apa yang dia pendam. So kita kena perbaiki diri lah.
Terima kasih untuk panel yang ketiga kita. Baiklah, terima kasih kepada semua panel kita atas perkongsian yang sangat menarik dan juga kesimpulan daripada perbincangan kita dan kita dah kupas dah pasal buku ni. Dan Alhamdulillah, buku Susahnya Hidup Dengan Manusia ni mengajarkan kita bahawa hidup ni tidak akan mudah jika kita hanya mahu difahami tanpa mahu memahami. Faham ya semua? Betul. Okey. Jadi buku ini bukan sekadar bacaan santai, tetapi satu cermin untuk kita menilai diri sendiri. Adakah kita memudahkan ataupun menyusahkan orang dalam hidup kita? Maka berakhirlah sesi bual Ujana buku kita. Sebelum menamatkan sesi bual kita, mari kita meminta nasihat daripada panel 1, panel 2 dan panel 3. Apa nasihat yang panel 1 ini sampaikan kepada penonton di luar sana? Nasihat saya untuk penonton dekat rumah sana, satu je lah, jangan jadi people pleasure orang kata. Jangan sesekali untuk tak berani untuk defend diri sendiri. Beranilah untuk cakap tidak untuk satu-satu perkara tu. Contoh kalau macam kita orang suruh kita buat sesuatu dan kita tak nak buat benda tu, jadi tak salah untuk kita kata tidak, sebab kita ada hak ke atas mental kita ada hak atas diri kita sendiri untuk katakan tidak pada sesuatu yang kita tak selesa, pada sesuatu yang kita tak nak buat. Jadi penting untuk awak semua kat rumah sana jaga emosi, perasaan, mental awak, tolong jaga, sebab sekarang ni masalah depresi semua memang dah tinggi dah dekat Malaysia. Jadi penting untuk kita jaga mental kita lah, supaya kita mudah nak komunikasi dengan orang lain juga. Itu je lah nasihat saya. Terima kasih atas nasihat panel yang pertama. Seterusnya panel yang kedua, ada apa-apa nasihat untuk penonton kita di luar sana? Dah macam nak menyanyi dah aku ni. Okey. Nasihat saya adalah, kalau saya senang je, hargai orang yang hargai kita. Tapi kalau orang tak hargai kita tu, janganlah kau balas balik dek. Kau macam just go on with your life kan. Cuma orang kata tapi kita baik dengan orang pun orang baik dengan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita baik dengan orang pun orang pijak kepada kita kan. Saya punya nasihat satu je, hargai orang yang hargai kita. Tu je lah. Terima kasih untuk panel yang kedua kita. Next, panel yang ketiga kita ada apa-apa nasihat untuk penonton di luar sana? Mestilah ada. Dan apa saya nak dengar? Nasihat saya kepada penonton di luar sana, jangan nak percaya sangatlah orang ni. Kadang-kadang orang yang dapat dengan kita, orang yang sebatal dengan kita pun boleh tikam belakang kita. Tak kisahlah dari segi keluarga, kawan-kawan ataupun orang sekeliling. Jangan nak percaya sangatlah. Jangan letakkan kepercayaan tu tinggi. Takut diri sendiri tu macam kecewa lah, sedih kalau dia yang tikam kita. Macam tu. Jangan macam tu lah. Tak payah nak beria sangat dek. Tak payah nak beria dek. Okey, terima kasih untuk panel ketiga. Bak kata kerata tak sekoya. Gitu. Sekoya ya. Okey, terima kasih untuk hari ini panel pertama, panel kedua dan panel ketiga kita. Jadi untuk nasihat saya kepada penonton luar sana, terima kasih kerana telah menonton podcast Ujana buku kami, iaitu Susahnya Hidup Dengan Manusia. Jadi nasihat saya tak banyak, hanya simple saja, jadilah diri sendiri, jaga diri dan juga mental diri sendiri. Maka tamatlah podcast kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bye-bye. Bye.